Hai semua, bersama saya Cik Ayumi di hari kedua program Madani Rakyat 2025 Melaka. Okey, kita masih berada di Politeknik Merlimau Melaka. Okey, jom sama-sama kita terokai apa yang ada di sini dan khususnya untuk boost STEM dan AI. Jom. Langit terbentang. Saya Cikgu Suhaila binti Ishak daripada SKI Molek Melaka. Kami akan membawa iSpy yang mana kita gunakan inovasi ini untuk membantu murid dalam menolak melibatkan anu, dan inovasi ini bukan sahaja boleh digunakan di sekolah rendah, malahan boleh juga digunakan di sekolah menengah. Dapat meningkatkan minat murid dalam bidang kaedah teknologi semasa murid-murid membina latihan, dan ia dapat meningkatkan motivasi murid. STEM untuk semua. Bagi saya, STEM dan AI memang tak ada lari dengan pendidikan. So yang ini adalah satu platform di mana anak-anak murid kita boleh didedahkan dengan pelbagai teknologi, inovasi dan sebagainya, dan boleh dikembangkan lagi bila nanti dia dekat sekolah. STEM untuk semua. Semua kita jayakan. Menjayakan. Baguslah untuk anak-anak. Diorang pun seronok lah dapat main game, dapat gift. Baguslah diteruskan. Banyak lagi yang diorang boleh belajar kan. STEM untuk semua. Hai, kami dari Pejabat AI Kebangsaan atau NAYO. Kita orang ada buat aktiviti tanpa stiker dekat tangan untuk kanak-kanak, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik yang datang. Semua ni image generate by AI. STEM AI, best. Dan AI ini bagus untuk masa depan anak-anak, untuk future dan meningkatkan produktiviti pendidikan. STEM dan AI ini baguslah untuk kita beri pendedahan kepada pengunjung-pengunjung kita, dan STEM ni penting untuk kita memastikan pengintegrasian ataupun anak-anak murid kita ini dapat mengaplikasikan STEM itu di alam pekerjaan mereka. Saya Ustazah Nur Aisyah binti Abdul Rahman dari SK Taman Merdeka Melaka. Pada hari ini saya bawakan padanan huruf Jawi dan Bumi untuk murid merujuk dengan lebih mudah. Aplikasi iJawi Apps boleh di-download dalam tab dan juga handphone. Menggunakan teknologi yang ada untuk mempelajari Jawi yang terkini. Hai semua, kami dari Petroscience. So kami ada Metaverse. So Metaverse ni adalah dunia virtual 3D, dan kami juga ada Quick Draw, adik boleh try lukis-lukis, dan kami juga ada robot Alpha Mini. Robot ni boleh beraksi mengikut voice command, dan terakhir kami ada Dancing with AI. Situ adik boleh potong-potong buah guna hanya pergerakan sahaja. STEM for all. STEM AI.